agak sensitif nak Ah, tanya. Tapi kau boleh pilih nak jawab ke tak jawab. faham? Boleh make money tak buat pen? Aku kalau mana-mana episod aku kan, benda penting yang aku tumpu kan, satu je aku nak tahu. Faham. Boleh make money tak? Apa-apa bidang macam member aku hari tu, pasal hobi dia. Boleh make money tak? Dia cakap boleh. Dalam masa 4 hari dia pernah buat 1,000. Oh, faham? Aku cakap boleh. Dia cakap still dia rasa tak untung sangat. Tapi aku cakap kat dia, kau patut bersyukur. Orang buat sebulan 1,000, kau dalam masa 4 hari boleh buat 1,000. Kalau pada aku, untuk yang ni, boleh. Tapi kena gayanya lah kan. Betul. Kita kena tengok, okay macam ni, apabila kita buat band, Okay. kita akan ada keluar lagu betul. Lagu tu sebenarnya adalah produk kita tau. So kita kena jual lagu tu. Setiap rilisan lah. Setiap rilisan tu, itu adalah produk kita. Faham tak? Tapi apa yang terjadi? Itulah dia sebenarnya. Macam contoh